Bos So customer lama lagi geng. Repeater. Tak nak lagi sekali. Sopa. Alhamdulillah. Hari ni geng kita deal untuk customer lama. Sangat ramai repeated. Nanti nak tanya Acik ni sebelum ni beli apa. Sebab Acik pemegang kad. Pemegang kad member. Apa dekat member ni? Ini geng, kad member Hafiz Enterprise. Okey, macam Boyjan cakap, untuk customer yang ada kad ataupun geng yang Boyjan nak beli dengan Boyjan, lepas tu ada adik-beradik ataupun mak bapak yang pernah beli, sila bawa dan pakai je kadnya geng. Sebab apa? Ada super. So, macam Boyjan cakap ulang-ulang dengan geng Boyjan, alhamdulillah rezeki Boyjan ni kebanyakan memang customer yang repeated. Acik ni Sungai Besi, KL. Repeated. Sebab ramai yang tanya ni, geng Boyjan, bos macam mana konsisten bisnes? Bos, bisnes okey tak 2025 ni, 2024 ni? Macam Boyjan cakap, alhamdulillah Boyjan sentiasa ada customer tetap. Sebab salah satunya repeated. Bila customer berpuas hati pakai barang kita, insya-Allah dengan izin Allah dia beli lagi. Sebab tu benda yang paling penting dalam perniagaan adalah jaga customer kita. Tak semesti barang kita mesti baik, tapi yang paling penting servis kita kena baik. Walaupun mungkin kita tak boleh datang cepat untuk servis customer kita, tapi insya-Allah kena datang juga walaupun lambat.